Tak sabar ke dia. Dia boleh sini. Santai. Ayo, Mak. Ni apa ni? Anda kenapa ni? Kan saya cakap dia ada jantan. Undan. Rekod baru 78 gram. Ambil gambar. Okey, so selesai sudah. Kita dah buat timbangan berat ayam. Kita dah buat timbang telur. So ada yang 78 gram pun ada. Cumanya kita minta sedikit lah kata-kata wakil daripada Majlis Agama Islam Adat Resam Melayu Pahang, Ustaz Ahmad Faizal, bukan bin Azumu. Bukan. Lain. Ustaz, so macam mana untuk konsultasi kedua ni? Kita dapat masalah baru yang lagi pelik. Tapi boleh, insyaAllah kita usahakan sebelum konsultasi terakhir. Berikan sikit komen, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada KGB SL di atas pemantauan kita yang kedua pada hari semalam. Kita ada sampai di Pulau Tioman dan juga pada hari ini. So untuk pemantauan kali kedua ni yang saya nampak masalah pasal ayam ni mungkin ada banyak makanan tambahan pula lah daripada kalangan peserta yang telah kita latih ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cik Arif di atas nasihat kepada peserta kita. Jadi saya minta kepada peserta kita pada kali ini untuk ambil perhatian lah, untuk bagi disiplin sikit kepada pemakanan ayam untuk kali ini. Dan untuk hari ini juga terima kasih kita ada buat EM. Kita ada ajar untuk buat EM ya. Cik Arif, kita ada untuk buat EM kepada peserta kita pada hari ini. Jadi semoga ianya memberi manfaat kepada peserta kita pada kali inilah, untuk diguna pakai ataupun untuk makanan pada ayam ni nanti. Jadi saya harapkan ada perkembangan yang baik